Saya nak kongsi satu tip yang boleh jimatkan duit dan kurangkan sikit pening kepala korang tu bila nak kena buat konten. Sekarang korang tak perlu lagi dapatkan fotografer yang mahal-mahal ataupun kial-kial nak ambil gambar sendiri produk makanan korang tu untuk dibuat sebagai konten untuk social media. Semua tu korang boleh buat menggunakan ChatGPT sahaja. Sekarang ChatGPT dah canggih guys berbanding 6-12 bulan dulu. Sekarang diorang dah boleh recognize dan mengenali makanan tempatan kita dengan lebih tepat lagi. So, gambar tadi yang korang nampak tu saya buat menggunakan ChatGPT tak sampai pun beberapa minit. Yang penting ialah prompt ataupun arahan yang korang bagi tu kena detail dan terperinci. Apa jenis makanan yang korang nak buat? Apa ramuan yang nak nampak dekat plate tu? Apa warna pinggan yang korang nak? Apa jenis table? Meja kayu ke? Meja plastik ke? Dan apa yang korang nak nampak dekat sekitar gambar, dekat background? So, lagi detail dan terperinci arahan yang korang bagi, lagi tepat gambar yang ChatGPT boleh keluarkan. So, macam gambar burger tadi, prompt yang saya bagi ialah buat gambar close up format 9:16 biji burger daging double patty bersama keju, tomato, telur, mayones, sos cili dan nenas di dalam bun roti brioche. Burger ni di atas pinggan berwarna merah dan dihidangkan dengan kuih tepung pelita di sebuah gerai tepi jalan. So, ChatGPT keluarkan gambar tu. So, pergi cuba sekarang guys dan komen kat saya gambar yang korang dapat daripada ChatGPT.